Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخه في الدارين. Dan ketiga, yakni ketiga daripada 5 rukun Islam. Yang ketiga, memberikan zakat. Yang ketiga ialah memberikan zakat. Maka beri zakat ni, memberi zakat ni salah satu daripada perkara yang penting dalam Islam, seolah-olah seperti rukun bagi Islam itu sendiri. Seolah-olah tidak jadi Islam seseorang itu melainkan dengan menunaikan zakat. Seolah-olah begitu. Tapi tidak begitulah. Seolah-olah nak ceritanya pentingnya zakat ni macam rukun bagi Islam, macam perkara untuk menjadikan orang itu Islam. Tapi tidaklah siapa jadi rukun. Mana kalau tak bayar zakat, tidaklah kata orang tu tidak Islam, yang ni kafir. Taklah. Kemudian bila sebut zakat ni, dia mesti pecah kepada 2. Yang pertama dia panggil zakat. Zakat hak nombor 1 sekali ialah zakat mal. Zakat ada 2. Yang pertama zakat amwal, zakat harta benda. Itu zakat amwal, zakat harta. Yang kedua zakat badan, yakni zakat fitrah. Yang utama sekali zakat badan tu, zakat amwal tu. Bila itlaq zakat sini kena ke zakat amwal, zakat harta benda. Adapun zakat fitrah ni tak setara mana, berapa sen je. Persen je zakat fitrah. 10 riyal je. Tapi hak parak sekali zakat amwal, zakat harta benda. Zakat binatang ternakan, zakat emas perak, zakat buah-buahan, bijiring-bijiring tu, makanan asasi tu lah. Zakat harta, zakat perniagaan, zakat galian, harta rikaz, tu utama sekali. Kemudian barulah zakat abdan, barulah zakat badan. Yang ini kena kepada zakat fitrah. Zakat fitrah. Bila sebut itlaq zakat, kena kepada 2 zakat. Nombor 1 ialah zakat amwal, zakat harta benda. Yang kedua baru zakat fitrah. Dah zakat ni benda zakat. Tarikh zakat disebut oleh ulama, ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta yang tertentu. Ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta yang tertentu. An malin makhsusin, daripada harta yang tertentu juga. Au badanin, ataupun daripada badan. Itu zakat fitrah. Ala wajhin makhsusin, di atas cara yang tertentu. Atas cara yang tertentu, mana dari sudut nisab yang tertentu. Li ta'ifatin makhsusin,
maksusatin. Kemudian dikeluarkan zakat tadi, harta tadi, li ta'ifatin, bagi satu puak, satu kumpulan, maksusatin yang tertentu. Kita lagi bagi bahagian itu tak boleh. Zakat-zakat tadi ikut sedap rasa nak bagi kawan tu, kawan ni tak boleh. Dia mesti li ta'ifatin maksusatin, bagi beberapa puak yang tertentu, yang sudah dikhususkan oleh syarak kita. Kemudian fi zamanin maksusin, pada masa yang tertentu. Ada masa-masa dia. Jadi masalah zakat ni dua je. Kena cukup haul dan juga nisab. Cukup haul, cukup nisab. Bila cukup haul dan cukup nisab, barulah wajib zakat. Kemudian bila kita sebut bagi zakat kepada puak yang tertentu, maka puak ini sudah ditentukan oleh syarak, tidak boleh dipinda-pinda, tak boleh dikurang dan tidak boleh ditambah-tambah. Banyak mana dalam Quran tersebut ada 8. Allah Ta'ala mulakan ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina. Hang guna innama, orang mengaji tahulah. Guna innama tu. Apa innama? Hanya senyo. Tidak ada dah. Bila sebut innama ni, mana tak ada dah. Tu je. Hanya senyo, tu je. Innamas sadaqatu, hanya senyo sedekah itu. Mana? Sedekah ada dua. Tuhan kata khudh min amwalihim sadaqah, ambil dah daripada harta mereka itu akan sedekah. Yang ni sedekah yang wajib kena kepada zakat. Sedekah hak sunat hak boleh tabung. Itu sedekah sunat kan. Mana-mana tabung derma masjid surau pondok-pondok tu dia panggil derma, panggil sedekah sunat. Dalam Quran tu khudh min amwalihim sadaqah tu, itu kena kepada sedekah yang wajib kena pada zakat. Maka sebab tu Tuhan kata innamas sadaqatu, hanya sedekah itu. Mana? Yang ni zakat. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir. Fakir satu puak mesti diberi pada puak ni. Lil fuqara'i wal masakina, yang kedua orang miskin. Dua, wal amilina 'alaiha, dan amil-amil yang menguruskan ke atasnya, ke atas zakat. Amil zakat boleh makan hasil juga, hasil zakat. Nah, tu amil zakat tu, kutip zakat tu boleh hasil juga. Berapa dah? 3. Wal muallafati qulubuhum, dan mereka-mereka yang dijinakkan hati mereka tu. Siapa dia? Orang yang baru masuk Islam, yang dijinakkan hati mereka itu. Muallafah. Itu muallafati qulubuhum. Muallaf yang kita panggil muallaf, yang dijinakkan hati. Muallaf mana golongan yang dijinakkan. Qulubuhum, hati mereka tu. Nak suruh hati dia tu jangan liar, jangan berasa susah hati. Kadang-kadang orang kafir yang masuk dalam agama Islam ni dibuang oleh keluarga, dibuang oleh tempat-tempat dia kerja. Kawan-kawan orang panggil pulau, tak berkawan belakang dengan dia. Jadi dia nak bergantung di mana? Zakatlah yang tolong jinakkan hati dia. Kalau dulu dalam agama asal dia tu kaya raya, bila masuk Islam jadi apa kena minta sedekah, susah. Maka ambil zakat. Zakat diberi kepada golongan ni, muallafati qulubuhum, muallaf yang dijinakkan hati mereka. Syaratnya baru masuk Islam, yang hatinya belum teguh dengan Islam. Mana dana dua lagi, silap buat jadi kafir, balik murtad balik. Kalau silap buat, maka dia layak terima zakat.
Sebab tu ada setengah-setengah negeri dia menghadkan mu'allaf ni ada berapa tahun. Ada setakat 5 tahun, ada 10 tahun. Cuma negeri Terengganu kita setakat ni lah, tidak gezet lagi berapa tahun. Ada yang masuk tahun 80-an dulu pun mu'allaf lagi 2025. Bila tidak diletakkan had masa, maka selama itulah boleh beri zakat. Dan antara penerima zakat besar ialah mu'allaf. Kita tengok dalam carta banyak mana golongan mu'allaf yang terima zakat. Maidan bagi kepada mereka tu banyaklah. Apa panggil dia? Passion ke portion? Ya. Portion macam makanan pula rasa. Ya. Mana bahagian-bahagian zakat tu yang dikutip hasil dalam negeri Terengganu kita ni, maka diberi pada golongan mu'allaf kerana nak menolong mereka. Nak jinakkan hati dari sudut kewangan, nak WPT saja-saja rugi juga, maka dibuat kelas untuk golongan mu'allaf. Baru masuk Islam ni dia hadir kelas. Satu sesi, ingat lah, tak ingat dah ni, setahun dah tak mengajar, tak ingat dah, RM50. Satu sesi RM50. Dia ada 2 kelas, kelas fardu ain dan kelas Al-Quran. Satu kelas fardu ain mesti hadir, mesti hadir lah, maknanya jadual, bukan mesti kata kena penuh tak. Jadual yang diberi 8 kali seminggu untuk fardu ain. Sekali mari RM50. 8 kali mari 400. Kelas Quran 8 sesi juga seminggu. Minggu, sebulan. Jadi sama juga nilai yang dibayar. 400 untuk untuk fardu ain, 400 untuk Quran. Boleh berapa? 400. Beri tu bukan kerana nak UPT sangat. Faham tak? Bukan mana nak suruh dia tu mari belajar sambil-sambil ada sedikit sagu hati, beri semangat. Kalau beri PT semata takut nak mari kuliah. Jadi kalau Maidan buat lagu tu, paling-paling tidak mari juga dalam kelas, biarlah kerana PT dulu pun mula-mula ni. Bila dah lama dia faham molek dak Islam, tak apalah. Tak berasa sangatlah. Tak. Tapi kalau lambat sungguh juga memanglah dak ikhlas bila lambat sungguh juga. Bila ni dah masuk lagi ni. Ada juga. Itu antara hak Maidan buat lah. Tapi kalau tak silap saya, hak last saya tu naik RM60 tak silap. Tak silap lah. Kena tanya semula. RM60 satu sesi. Pok kita kalau buat RM50 malam ni mari boleh RM50. Mari kuliah hari ni, malam hari Rabu 50 seorang. Sudah kelas, sain lah orang luar. Berbuk bolpen. Kalau buat lagu tu. Hak tuli mai juga. Tak faham, bisu tuli main duduk kelas juga. Tak? Mari dengar juga. Kalau boleh dah. Jadi, berapa tadi? 4 ke 5 lah? 4 kan? Kemudian wafir riqabi, dan pada riqab. Riqab ni hamba yang diberi tawaran oleh tuan dia untuk bebaskan diri. Tuan dia kata, aku boleh merdekakan kamu dengan nilai yang RM500. Maka tengok ke kerja buat dia tu kat dadang, siapa mati tak boleh dah nak rupu pitih. Ada kan nak tengok kerja buat dia. Sebab dia mesti khidmat kepada tuannya dulu. Bukan pokoknya pergi cari makanan gitu gini, hak tu tak ada gaji dah. Habis dah kerja dengan tuan ni, baru boleh pergi cari pula kerja luar. Gak sekali kerja boleh RM2, misal RM3. Gak nak beri RM500 bila lah, misal lambat lah. Bila begitu, dia boleh mohon dengan jabat Maidan lah. Kalau kita kira jabat zakat, boleh beri. Tu riqab hamba. Kemudian dalam konteks hari ni, hamba tak ada dah. Bila tak ada, lopong masa. Kalau gitu tak cukup asnah. 8 asnah tu. Tak jadi zakat tak cukup. Maka bicang punya bicang, ada juga yang jadi hamba zaman sekarang.
seperti hamba orang yang terlibat dengan dadah, yang cuba keluar daripada dadah, pengaruh dadah, maka dibantu mereka itu dengan kewangan daripada zakat ni. Faham tak? Syarat dia kena ikut program lah. Kalau beri duk bahan dadah kau orang tak jadi gitu. WPT zakat supaya ketubik keluar daripada dadah, kau beli lagu tu. Dia orang yang nak keluar daripada apa panggil dia? Dadah ni panggil dia. Panggil dia kepompong. Kau panggil dia pengaruh lah, maknanya taubat dah tak boleh dah. Maka dia carilah masuk tu program-program ni, maka Maidan bagi. Macam program di Redang tau, Pulau Redang, Darul Barakah. Lepas tu Maidan dengan Yayasan Islam. Berapa kali dah bos dia ajak pergi. Kita tak berani main tengah laut gitu. Tak pergi, aku tak pergi. Biar dulu lah. Ajak tu pergi di Pulau Redang. Baik. Antara dia juga saya hak terlibat dengan LGBT. Tajuk khutbah Jumaat ni. LGBT tajuk khutbah Jumaat. Jadi hak mana hak jadi LGBT, pondang ke maknyah ke apa nama lagi? Dia hak jadi apa? Pengkik. Pengkik ke pengkik nama tahulah. Mengedak main dengan sesek tu tak tahu nama tu. Jadi hak sesek dia lah LGBT tu. Lesbian, gay, bisexual, transgender. LGBT tu. Jadi hak dia nak ni nak panggil nak berubah. Maka dibantu juga dengan panggil dengan asnaf war riqab wa fir riqabi. Dia panggil hamba jugalah tu. Boleh, tak ada masalah. Baik, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang layak juga terima zakat. Orang yang berhutang yang tak dapat nak bayar hutang, yang mana hutang tidak boleh lagi ditangguh-tangguh sehingga melibatkan nyawa, maka ketika itu layak dia memohon untuk diberikan zakat. Luluh tak luluh tanya jabat. Saya tak boleh kata sini. Saya tak tahu, kena isi barang dulu lah. Dia telefon, hello, rumah duduk mana, nombor tiang api berapa, kapur mana, dia kena buat gitu dulu. Setelah dia saat selidik kerja apa, tanggungan apa, gini-gini, layak ke tak, usaha setakat mana, maka barulah boleh diluluskan zakat. Tu qadar tu lah. Kena pergi jabat lah. Saya pun tak tahu ke tidak di bidang jabat ni. Tu panggil wal gharimin. Kemudian wa fi sabilillah, golongan yang ketujuh, wa fi sabilillah, dan mereka pada fi sabilillah. Fi sabilillah ni asalnya orang yang perang sabil tu, orang yang terlibat dalam peperangan sabilillah, hak tak makan gaji, semata-mata ikhlas perang ni nak lawan puak-puak kafir demi Islam, semata-mata tak ambil upah sikit, elang ke sagu hati ke dok, golok parang tu asas sendiri, senapan pun reka sendiri, ambil hak mana jumpa je pergi perang, maka dia layak terima zakat di atas asnaf fi sabilillah. Tu asal dia. Kemudian diluaskan hukum termasuk penuntut ilmu. Dapat juga. Penuntut ilmu pun ada juga. Cuma adalah kriteria yang mesti panggil dilengkapi, mesti dicukupi, barulah layak terima atas asnaf sabilillah ni untuk penuntut ilmu. Adalah, bukan semata-mata bila penuntut ilmu ni boleh, tak, tengok juga setakat mana. Ada juga. Baik, akhir sekali wabnis sabil, golongan yang ke-8 ialah ibnis sabil. Apa ibnis sabil? Orang panggil anak jalanan. Anak jalanan ni dengan makna orang yang bermusafir ke satu tempat lalu terputus bekalan permusafiran dia untuk balik ke kampung, maka layak terima zakat. Layak dia mohon zakat. Contohnya orang duduk Kuala Lumpur mari ke Kuala Terengganu kita ni, begnya dicuri orang, tak ada benda satu, tak ada sen,
kad bank bahang, pitih bahang, habis dengan telefon tak ada. Ngakak pergi masjid berdekatan, minta zakat. Ada dah duit-duit zakat. Bapa ni, saya ni mai pada Kuala Lumpur, duit kena curi begini-gini, nak balik lah. Tiket pun tak boleh nak beli, nak balik kampung. Nombor waris pun tak tahu. Tak. Mungkin ni dah tak ada ingat dah nombor telefon. Duk dalam telefon belakang dah. Kalau zaman itu kita hafal nombor-nombor telefon rumah ni. Rumah kawan, rumah ni kita ingat. Ni dah ingat dah. Pasal semua bergantung dengan telefon. Jadi tak ingat. Lalu boleh dimohonkan zakat. Boleh. Dapat tak dapat tu tidak kerja kita lah tu. Mohon. Kalau masa duduk di Masjid Ladang dulu, kerik mari hilang ambil piti. Jadi bila acak sangat ni kadang cahaya ngadok tu sudah. Tak main acak berkali sama dia sejik ni boleh minta piti. Ya. Jadi acak sangat. Jadi bila acak sangat ni kita pun jadi muskil beri juga. Pegawai-pegawai masjid ni beri juga. Masa duduk di Masjid Ladang ni. Jadi berilah duit tu. Cumanya kadangnya tengok awak begini siasat dulu. Kena molek harak tu ke mari. Ada dia sejik bandar kan, harak ke mari sudah. Belik tu ke. Beri juga lah. Kena molek beri 30 tak cukup dia. Nak lagi. Nak 50. Macam orang. Jadi itulah dalam Quran sebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 golongan. Itu ada gak celah. Ada juga orang satu pihak ni nak wi ke kafe juga. Bukan malah dok nak wi ke kafe juga. Kok mana? Tuhan kata dalam Quran yang dijinakkan hati mereka tu. Mana Islam dulu baru beri zakat. Dia cuba nak beri juga kepada golongan kafir. Siapa tahu isu tu tahulah, saya tak mau sebutlah. Nak beri juga pada orang kafir. Bukan negeri Terengganu. Bukan negeri Terengganu. Negeri mana cari sendirilah. Itu masalah zakat. Dan di sisi mazhab kita Syafi'i ni, zakat kita ni, kalau zakat fitrah dengan makanan asasi kita, iaitu dengan beras. Itu zakat fitrah kita ni mazhab Syafi'i dengan beras. Tapi oleh kerana tilik atas kemaslahatan, beras ni kalau bayar beras bubuk, beras dijabat. Banyak. Sehari ambil zakat mereka nak pikul. Habis 10 buku resip tu kau nak muat benda gini ni. Lori lah. Gak lori nak tunggu dinu lagi. Lepas tu nak bagi masa mana? Nak bagi masa mana? Tapi kekal hukum mazhab Syafi'i dah ubah, kekal dengan bayar zakat tu, zakat fitrah dengan beras. Hasil dia kesannya kita tengok zaman kita beras mula mahal lah. Berapa riyal sebik ni? 40 apa? Kita jarang beli orang 10 kilo ni. Ya. 40. 10 kilo. Saya beras basmati saya jawab lokal ni 42 ke 40? Lebih tanya 35 36 ada juga. Dia awak ni tak berani jawab murah-murah. Takut orang tanya kedah mana nak beli tu. Lepas tu jawab slow tak berani. Jadi daerah tu jadi mahal. Jadi walaupun mazhab Syafi'i kekal, maka kita tengok sini ada kelebihan, ada nilai, boleh dijual. Baik. Dah pakai pitih tu, itu maslahah. Dengan jalan bertaklid kepada mazhab-mazhab yang boleh ditukar dengan wang ringgit, boleh. Sebab tu ada setengah niat masa bayar zakat fitrah ni, kita kata inilah nilai harga beras fitrah. Kena baik, kena kata gitu.
Inilah nilai harga beras fitrah ataupun zakat fitrah yang wajib atasku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Disebut nilai harga. Sebab kita bukan bayar berah, bayar harga berah. Mazhab Syafi'i bayar berah. Kena beri berah. Kita makan berah benda di rumah. Berah siang ke berah Malaysia? Ke berah basmati? Berah tu kena bayar. Patutnya lah. Hak guni di rumah tu kita cebok. Buat tu. Lepas tu baru bagi. Asalnya gitu. Sekarang payah dah gitu. Kemaslahatan, kita bayar duit. Inilah nilai harga berah. Atau nilai bagi zakat fitrah. Nilai harga. Itu setengahnya dilafazkan begitu. Kadangnya hak mai bayar terus dak benda satu pun ada. Tahu duit bitih. Lepas tu ambil zakat kata baca. Dia pun baca tak tahu satu. Ni saya pergi tengoklah, saya duduk dekat kaunter zakat dia tengok kelakuan orang. Mari tapi bagus kok orang rambut cak pun mari kok bayar zakat Rambut karat bayar kok zakat. Kita tengok bagus kok dia. Tapi nak beli kemari tu dia malu dulu. Dia kena motor dia kali zoom. Lepas tu kita pun undur dia pun masuk. Kita tengok dia bayar. Kenaling asal kira. Bukan kenaling tak KPT tu. Barang tak je baca. Inilah. Baca tu. Dia tak pandai niat dah. Lagu mana niat? Jadi ambil zakat ni sedialah teks. Inilah zakat fitrah. Baca. Siap dah? Siap dah. Ketua tangan salang ambil. Ni saya tengoklah. Kita tengok. Sini jarang kita kapung tu, kita duduk dengan iman. Baik. Itu yang ketiga ialah memberikan zakat. Dan keempat, rukun Islam yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang keempat ialah puasa bulan Ramadan. Ini juga satu perkara yang penting dalam Islam kita, seolah-olah seperti rukun yang mengesahkan Islamnya seseorang. Puasa di bulan Ramadan. Tak lama dah kita ni. Bulan 2 ni insya-Allah. Bulan 2 tahun depan. Ini bulan 12, bulan 1, bulan 2. Tak lama dah. Ni bulan 12 ni masuk Rejab, Syaban, Ramadan. Dekat sangat dah. Maka puasa itu puasa baru je lagi deh puasa. Baik, puasa tu benda. Puasa ni imsakun an mufattiratin. Imsakun an jami'il mufattiratin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin maksusatin. Imsak an jami'il mufattirati, menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Bukan tak makan tak minum. Kalau kata puasa ni tak makan tak minum, maknanya isap rokok boleh. Salah itu. Menahan diri daripada sekalian perkara yang membatalkan puasa min tulu'il fajri, mula daripada terbit fajar, yakni subuh, ila ghurubi syamsi, sehingga tenggelam matahari maghrib. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Itu puasa. Nanti tak lama kena ulang kaji pula lah masalah ibadat puasa. Baik. Nanti depan tu lah kita dia akan sebut seselah, lama lagi tu. 2000 ni 2025, 26, 2027. Bab puasa. Bab puasa 2027. Ni 2025 nak habis dah, 26 padang bab mayang je. 2027 kalau masuk bab puasa. Ada tu bab puasa belakang. Jadi kena ulang kaji tu tak boleh kira kita ni lah. Kena balik hak lain pula. Baik. Dan kelima, naik haji ke Baitillahil Haram
jika kuasa berjalan kepadanya kepada naik haji ke Baitillahil Haram. Ini rukun yang kelima daripada 5 rukun Islam ialah naik haji. Apa makna naik haji? Nanti kita sambung pada azan Isyak pula. Lagu mana haji ni? Allahu a'lam. Qala al-musannifu rahimahullah. Baik.
dan kelima, rukun Islam yang kelima, naik haji. Naik haji. Apa makna naik haji? Sebenarnya tidak kata naik, menunaikan haji, tapi sebut naik kerana ghalib kita orang Jawi ni kalau nak buat haji kena naik. Tidak turun, kena naik. Naik apa? Naik kapal. Kapal apa? Kapal ada dua, kapal laut, kapal terbang. Jadi sinonim lagi lah. Dulu naik tu naik kapal, terjemah naik juga. Kapal mana? Kapal laut belayar. Nak 3 bulan di laut baru sapa. Mana gi jahil balik aling ke tu dah. Jangan dulu gi buat haji jahil dah. Balik boleh jadi timang, balik haji boleh buat timang sebab 3 bulan belayar. Dia lagi belajar buat haji, buat fardu ain lepas 3 bulan. Tak ada kerja buat ada. Nak main TikTok tak ada zaman tu. Nak main WhatsApp tak ada. Jadi duk main pergi mari dengan khakhri, duk goreng apa, bakar tu. Ngaji ya? Betul ada tok guru pula atas tu. Ngaji. Pasal kitab sekitar alim. Pergi buat haji dengan alim, dengan ilmu. Kalau balik pun gitu kok. 3 bulan, 2 bulan nak nyapa ke Malaysia. Siapa-siapa alim dengung. Balik pakai serban, pakai jubah, jadi imam selalu. Dulu. Sebab dia lama boleh belajar dalam kapal. Ni 9 jam. Naik gak, naik benda, naik kapal. Kapal terbang 9 jam, 8 jam lebih, 9 jam siapa? Ngaji benda dah tu. Ada kapal terbang belajar benda ni. Kena hak naik kapal murah tak ada cerita, tidur. Bacilek tengok sebelah, tengok kiri kanan. Tengok lenggok, lapu ada, ekong ada sejuk, selimut tu. Lepas tu pasal nak kecil pergi jambang. Kena kapal terbang hak kelas sikit, ada movie. Wifi ada atas tu, movie. Ada wifi tak tidur selalu dah. Kerana ada WhatsApp lah tu. Tengok tu, sungguh. Kalau naik kapal terbang Malaysia Airlines, kita tulis situ lalu dah. Ada wifi kena. Hak mana tahu, derah-derah connect. Hak tak tahu buat bodoh, tak tahu benda satu. Ada tak? Lepas tu mana orang duk main telefon. Dia tengok telefon dia tak ada line. Dia tak pandai tu, bukan masuk kat 70 majalah dia tu. Ada situ cara nak connect. Kalau naik Malaysia Airlines lah. Kapal terbang lain pun ada kat hak mahal. Ada setengah ni kat start daripada KL tu, bong terbang tu. Kita jenis tengok dia duk celik lagi tengok filem. Ada cerita Korea episod, berapa episod dalam tu ada. Siapa kesuk, siapa di Jeddah tu duk tidur-tidur kursi depan tu. Kita pun tengok, mana dah kok dia habis episod Korea cerita-cerita movie dalam tu. Kita dah kok tengok Sherlock Holmes. Cerita orang putih lah. Apa dia main cerita Melayu logar lah. Cerita orang putih lah. Cerita bab detektif apa nama tu. Sherlock Holmes. Baik. Jadi nak cerita orang dulu ni, kalau pergi buat haji pun puas hati lah. 3 bulan belayar tu, alim lah balik. Mana balik pada haji tu, berlebar sungguh dah. Lebar sungguh. Reti sungguh. Hukum dah. Duk mulazamah dalam tu dengan Tok Syekh ada gini. Alim sungguh lah. Tak? Kalau naik kapal terbang, gerak-gerak semayang, gerak-gerak makan nasi. Itu ya. Jadi tak adang. Jadi sebab dia kata naik, sebenarnya naik itu ghalib. Yang sebenarnya mengerjakan haji. Mengerjakan haji ke Baitillahil Haram. Di mana Baitillah? Di Makkatul Mukarramah. Tapi ada qaid. Rukun Islam yang kelima ni ada terma syarat. Wajib tu, mazhab kita Syafi'i sepakat haji ni wajib tanpa khilaf. Wajib mengerjakan haji tanpa khilaf kalau ada kemampuan. Adapun umrah wajib atas pandangan Al-Azhar, pandangan yang lebih kuatnya wajib macam haji juga. Pandangan yang lemah sunat. Umrah ni sunat. Tapi pandangan yang wajib, umrah juga wajib.
Pandangan yang muktamad umrah tu wajib. Baik. Dia kata naik haji ke Baitullahil Haram jika kuasa berjalan kepadanya kepada haji. Mengerjakan haji sekiranya ada kemampuan. Tu kuasa maknanya mampu. Ni isu besar ni. Jika kuasa berjalan menuju ke Baitullahil Haram dengan niat ihram pada miqat, dengan berwukuf di Arafah, kemudian tawaf dan sa'i dan tahallul. Ringkas-ringkasnya begitu. Begitu juga umrah. Umrah ni ziarah Baitullah linnusuki, bagi mengerjakan ibadat. Niat di ihram, niat ihram di miqat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul tertib. 5 rukun umrah, 6 rukun haji. Ini kena mengaji weh. Bab haji umrah ni siapa nak pergi wajib kena alim. Siapa tak pergi sunat je belajar. Siapa hak nak pergi wajib belajar sehingga alim, sehingga reti. Janganlah pergi dengan macam lembu cucuk hidung. Tolonglah pergi buat haji umrah jangan macam lembu cucuk hidung. Ikut macam kuba. Ingat tak kuba rawat gala padi. Lebar kata kiri, dia pun kiri. Lebar kata kanan, dia pun kanan. Break. Pusing. Siapa pedang zaman kuba tu. Dia kata car, dur. Dur tu pusing. Dur, mana pusing. Kuba dia kata dur. Kuba pun pusing. Jadi buat haji umrah ni jangan macam kuba gitu. Mutawif kata kiri, kanan pusing. Jangan lagu. Siapa tak tahu kala lepas ni nak gimana? Lepas kita tawaf nak gimana Tahu tunggulah dia nak gimana. Tak ada dalam gambaran fikiran dia tu lepas tawaf tu sa'i, tak ada. Pergi macam lembu cucuk hidung. Tunggu dia kata. Kalau mutawif tipu kata. Kita sa'i sini lah. Mana dekat Jambang. Rasa turut juga. Janganlah apa lagu tu. Biar kita ada info, biar kita mengaji molek. Jadi kewajipan haji dan umrah ni, khususlah haji lah. Syarat dia jika kuasa, jika mampu berjalan kepada haji dan kalau ada kuasa. Dia panggil syarat istita'ah. Tabah haji kata istita'ah. Istita'ah ni mana berkemampuan. Ada kemampuan nak buat haji. Nombor 1 sekali learning, bukan pitih. Dulu kita kata pitih. Sekarang nombor 1 ialah kesihatan. Nombor 1 learning ialah sihat. Pitih banyak, kalau tak sihat dah lagi juga. Pitih banyak, dah sihat dah lagi. Kerajaan Saudi menetapkan mesti sihat. Sebab dia nak meminimalkan orang yang mati musim haji. Walaupun mati tu kerja Allah, tapi musabak tu banyak sangat. Pergi dengan dak sihat, tak ada 2 lekok out. Leluh. Khususnya pula kita ni kalau pergi dengan muassasah jauh, tempat hotel kita ke masjid jauh, tempat melontar pun jauh daripada kemah. Hotel saya duduk Al-Janadriyah. Al-Janadriyah tu hotel paling dekat. Nak sampai ke masjid tu 1 kilo sehala. 1 kilo sehala. Pergi balik 2 kilo. Tu tak termasuk orang kena hambak ke askar lagi. Mamnuk haji mamnuk. Tak boleh masuk kau ni. Kono nu. Hena kono. Pergi kono. Roh pergi kono. Dia hambak. Dah lah 1 kilo dah jalan. Sampai sini mamnuk. Tak boleh masuk. Jalan kita pula. Tambah pula 200 meter. Siapa kono mamnuk haji. Kono. Roh alatul serik-serik je. Kono. Pergi pula. Tambah 200 pula. Kat 1,5 kilo. Baru dia masuk masjid. Masuk dalam. Tak boleh pula dalam ni. Kena naik tingkat 3 misal. Ataupun atas-atas. Gilah kita. Kalau orang tak sihat agak-agak mana?
Agak-agak cuba fikir. Tu sehala ala balik pula. Ala balik masalah. Oh, sejam pula. Apa sekilo pula. Ada hotel yang terbaru dia panggil Abrash Taisir. Ni hotel ni ada 4 tower. Boleh muat belah-belah ribu ni. Hotel baru Tabah Haji sewa. Tu 1.5 km, 1.6. Lagi jalan kaki balik banyakkan jemaah. Catat kereta taksi lah. Tak cakap lagi semangat sikit. Balik ingat mikir Allah jauh punya. Gitu. Jadi taksi kat musim haji, ya Allah, pitihlah. Musim haji satu musim boleh makan setahun pitih. Dia punya kerjaan dia. Baik. Batu kata syarat lah ni istita'ah ialah sihat. Kena sihat. Saya pergi tahun lepas kena buat ECG jantung. Dia kira tak boleh dah. 30 ke atas ECG. Cek jantung. Kalau 30 cek jantung, 60 tak kata cek jantung. Tak? Yang terbaru katanya kena nyuk. Tahun ni kena nyuk. Ya kena tahu. Kena nyuk. Macam labu-labi kena marah kaji bakir. Ketuk ketampi dia ni. Tapi tak lah macam tu. Tapi mana macam dia suruh duduk bangun gitu. Dia nak tengok kita ni lelah tak? Mengah tak? Kalau mengah tak layak sebab di ni tanah berbukit-bukit. Kemah saya duduk di Mina nak pergi melantai di Jamratul Aqabah 3.5 km sahala, balik 3.5. Bukan nak menakut-nakut, ni hak realiti. Siapa ada piti lebih pergi dengan pakej pergi dengan pakej. Dekat pun dekat. Pakej 40,000 50,000 tu daripada tempat melontar dengan hotel 500 meter. Onu 3.5. Nak mana? PT lebih. Gilah lebih. Allah. Tapi kalau berasa nak pengalaman boleh. 3.5 jalan kaki, pergi 3.5 balik 7 kilo. Ada. Mula-mula pergi molek balik heret. Banyak heret pada lakah. Duduk 3 hari je Mina. Tengok selipah haus gitu semua. Rupanya banyak heret pada lakah. Dan ini kata syarat istita'ah mesti kuasa. Kuasa dari sudut kesihatan, kuasa dari sudut kewangan. Kita tahu dah kan nak pergi haji setahun ni, tahun depan ke mungkin atau 2 tahun lagi, PT banyak-banyak selalu tabah haji tu. Orang kita bukan tak ada PT, dia dalam bank Islam, bank SN, Maybank, bank Muamalah, bank Rakyat. Buku bank tu bersepah rumah. Tapi ibu merata gitu. Bila pihak tabah haji cek, dia ni nak pergi haji tak ni? Tabah haji ada 1,000 je. Tu jadi masalah. Jadi isu juga. Sebab tu awal-awal masuk bulan Muharram dulu dia pesan dah. Sila cukup 15 minimum. 15. Bila dapat panggilan nak biar boleh ada 15 lalu dah. Gitu. Ni untuk masa akan datang ingatlah cukup selalu awal-awal. Itu antara kuasa lah. Panggil istita'ah, kemampuan untuk pergi haji. Kesihatan, wang ringgit, dan juga keselamatan. Itu penting juga. Visa. Visa. Ini visa isu banyak ni visa. Visa isu banyak. Itu tak mau ceritalah. Itu orang panggil bidang pengurusan haji ni, dia berlawang dengan Saudi sekarang masalah visa. Visa lah. Kena molek tau. Ada satu kes dia mahu visa umrah. Dia tak pernah hayat lagi buat umrah. Ni kali pertama nak buat umrah. Sampai di immigration tahan. Dia suami isteri. Suami tolak, isteri atas kursi roda. Kau isteri sakut. Dia kata visa awak ni ada orang guna dah 3 bulan lepas. Sistem detect visa ni sudah diguna. Padahal visa tu ni kali pertama. Dawi masuk paksu. Pihak muasasah telefon sendiri ke immigration. Kata dia tu baru mohon first time mari masuk Saudi ni. Dia kata sistem. Dia menang sistem. Sistem kata gitu. Dia tak akan dah. 2 jam. Orang lain siap dah kena, lepaslah ke dia 2 jam duduk situ. Sudah awak mana?
Rombongan ni pergi habis dah, duduk atas bah belakang dah. Dua suami isteri ni, pasangan ni tak nak tubik nak kawan. 2 jam. Dia kat olik nak kawan. Akhir sekali tak ada lah. Option dia je. Apa dia? Kena beli visa baru. Visa mana? Visa pelancong. Bayar 400 ke 500 tak silap. Visa pelancong. Bayar depan tu. Depan pada immigration tu bayar je. Resit tak ada. Dia tulis atas pasport belakang tu nombor. Dulu molek-molek. Itu nak ayat realiti yang berlaku. Allah nak tahu mana. Nak tahu mana. Ada mutawih pun ada cerita dalam TikTok tu, mutawih dia kata dia 2 kali tak boleh masuk. 2 kali mutawih tak boleh masuk. Dia sistem ni masalah sikit. Itulah nak cerita realiti. Lepas tu kata istita'ah tu penting, iaitu kemampuan penting. Jadi siapa yang dapat panggilan haji pada tahun ni, nak buat haji pada tahun ni, bulan 4 ni kalau tak silap, bulan 4, bulan 5. Bulan 5 ni kena reti sungguh bab haji, kena pergi khusus, tak faham tanya. Kita pun ada buat kuliah hari Ahad di pusat pengajian, baru masuk bab syarat sah tawaf. Mesti dengan ilmu, mesti dengan kursus. Ilmu belajar berkitab untuk pegangan kita, kefahaman kita. Kursus kita nak tahu wakil semasa, realiti semasa yang berlaku di tanah haram, apa dia. Itu mesti juga. Dan kesihatan nombor 1, mesti kena sihat. Kecil manis lebih tak boleh pergi. 7 dah lepas dah tahun lepas. 7 dah lepas dah. Tunggu tu banyak tahun lepas. Kalau 7 ni kita kira benda. Tolik lah sesek orang Malaysia 7 ni biasa lah 7. Sesek makan nasi tu biasa lah 7. Dah lepas tahun lepas 7. Kalau 7 tak lepas dah nak berapa? Nak 6, nak 5. Mudah je nak pergi. Bahan ubat 2 papang tu pergi cek. Ngoyak ni. Ada makan ubat lu sikit pergi lah. Pergi lah cek. Jadi banyak masalah. Lepas tu dia ada hak terbaru cek stres. Ada gok. Kenapa tak ingat dah? Mana dia ada gok nak tengok setara mana boleh tahan stres. Sebab dia ni stres memang stres. Kalau pergi haji dengan muasasah memang stres. Stres mana? Stres berebut bah di Mina, di Muzdalifah. Berebut bah. Tak ikut peraturan. Janji masa ni bah tak mari lagi. Mula stres. Mula nak tubik mata ke pegawai. Dia celak nak tubik putih mata. Padahal bukan pegawai tabah haji tu kan bah orang Arab. Tapi dia punya stres tu macam-macam. Cuba bayang 30,000 rakyat Malaysia duduk di Muzdalifah. Dia mari bah sebuah. sebuah bah berapa seat? Bah 45, 46 lah. Kalau lebih sangat duduk atas riba rebar. Nak cerita berlaku. Dia mari sebuah. Pihak Tabaji kata, okey, bah nombor 1, bah hak 30 bangun kat belakang. Jemaah, name tag bah nombor 1, sila bangun. Hak 30, 25 bangun belakang. Berapa bangun? Sebab nak naik bah. Dia stres. Boleh, takut kena tinggal. Macam main mikir. Macam-macam main mikir. Gak sebuah bah tabah haji muat, sekat-sekat boleh muat. Bukan duduk atas kursi. Lagi boleh muat? Muat. Hak duduk cacang lah, hak duduk atas beriba pun beriba masa tu. Saya bah nombor 8. Kita ni tak lah, duduk tak bangun. Perlu ingat ni, Haji Mabrur duduk. Hak duduk depan tu, saya bah 30 dah depan. Potong habis. Nah, sebab dalih kena ingat. Kita belum tahallul, terikat dengan kemabruran haji. Batu kena taat sungguh. Jangan buat main-main. Oleh kerana ganjaran haji mabrur ni payah. Ganjaran dia besar. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya melainkan syurga. Oleh kerana syurga mahal, maka benda tu mahal. Dalam start pada kita niat haji sehingga kita tahallul tsani, tahallul yang kedua, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Jangan buat perkara yang fala rafatha. Ada rafasa makna tidak boleh buat perkara-perkara yang menaikkan syahwat walau dengan isteri sekalipun tak boleh. Fala rafatha wala fusuqa, jangan buat benda fasik. Buat dosa kecil taubat selalu sekalipun habis dah kemabruran haji. Wala jidala, dan jangan berdebat, berlawakeng, bertekeng masa dalam musim haji tu, baru dapat haji mabrur. Jangan ada syahwat dengan suami isteri, jangan ada buat benda fasik. Duduk di kemah Arafah, duduk ngopak, dah lambat lagi nak duduk ngopak begitu begini, duduk suka jahat begitu begini. Wala jidal, jangan duduk berlawakeng. Faham tak? Jangan berlawakeng. Kita faham gini, dia mau faham gitu, asal duduk balah senyap. Kita belajar kita, dia belajar dia, kau senyap. Ada kita kata dah sah mayang jemaah ni kena buka pintu. Kemah lain-lain, tak iman duk kemah lain, kita kemah lain, kena buka pintu. Dia kata boleh belaka. Kita buang kita ngaji ni. Ingat, wala jidala fil hajj. Jangan debat, jangan berlawakeng musim haji. Masa buat haji, senyap. 8, 9, 10, 11, 12. Kalau siapa tahlul sani awal, selesai awal, tak ada masalah. Jadi jangan hak tu kena jaga. Banyaklah kena jaga bab haji. Kalau tak dapat haji mabrur, dia akan dapat haji yang mardud, sah tetapi tertolak, Tuhan tak terima. Rugilah. Kalau tu haji ni tak boleh nak ulang banyak kali dah kita rakyat Malaysia. Bila boleh pergi sekali, adat kata tak boleh pergi dah. Kalau dulu boleh pergi 2 kali, 3 kali kecuali kalau tak silap ada satu cara nak pergi 2 kali ni, kahwin 2 boleh. Sebab berlaku ni, dia pergi segi pertama, segi kedua tu bohong mahram, boleh pergi pula sekali lagi. Kalau pasal nak pergi 2, gitulah lah. Pandai-pandai dia main ijaz sendiri lah, saya tak tahu. Tu dia main ijaz sendiri, tak sahaja lah. Tu ada orang buat. Kalau pasal nak pergi 3, kahwin 3. Nak pergi 4, kahwin 4. Begitu. Kira sikit bunyi tajuk kita tak? Baik. Tu rukun Islam yang kelima, menunaikan haji ke Baitillahil Haram. Dan bermula segala rukun iman itu 6 perkara. Tandalah dulu situ, bermula segala rukun iman. Nanti kita sambung pada minggu depan. Ada sekali lagi. Bidanglah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.